Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, insya-Allah malam ni kita akan sambung lagi pengajian kita dalam fiqh darah wanita dengan menggunakan kitab haid yang diringkaskan dan diterjemahkan daripada kitab asal iaitu Izalatul Iltibas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik. Pada pengajian yang lepas, kita dah bincang sikit berkenaan dengan definisi istihadah dan cara bersuci berupa istihadah. Kita dah baca dah apa yang dimaksudkan dengan istihadah itu, iaitu darah yang bukan haid dan bukan nifas lah. Berarti walaupun dia keluar darah, dia still dihukumkan sebagai suci. Dia kena solat, dia kena puasa. Itu maksud istihadah dekat sini. Maksudnya dia tidak dikenakan hukum haid dan tidak dikenakan hukum nifas. Maka dia kena solat, dia suci. Darah ada tapi suci hukum dia. Dia tak ada beza pun dengan orang haid, tak ada beza pun dengan orang nifas. Orang haid dan nifas keluar darah, dia pun keluar darah juga. Cuma dia ni tak cukup syarat untuk jadi haid dan tak cukup syarat untuk jadi nifas. Maka dia tergolong dalam golongan istihadah. Dan istihadah ni hukum dia adalah suci dan dia kena solat. Sedangkan darah tengah keluar. So macam mana cara dia? Kita dah baca dah pada pengajian yang lepas berkenaan dengan macam mana cara nak bersuci. Ada 5 perkara yang dia kena buat dekat situ. Dan 5 ni mestilah mengikut tertib. Dan 5 ni mestilah dalam waktu. Dan 5 ni mestilah dibuat secara berturut-turut. Dan kita dah baca dah bahawa kalau kita sengaja melengah-lengah, tak berturut-turut dan tak ikut tertib yang sepatutnya, ataupun buatnya sebelum masuk waktu lagi, kita dah mula dah istinja, dah mula dah sumbat, tak masuk waktu ni dah mula dah tak sah. Dia kena ulang balik daripada awal bila masuk waktu. So kita tunggu masuk waktu dan semua ni kena secara berturut-turut. Contohnya kalau dia dah istinja, dia dah masukkan kapas, dia dah balut, alright, tapi lepas balut nak ambil wuduk tu, dia tak ambil wuduk terus, dia pergi makan minum dulu, maka terbatal. Dia kena ulang balik daripada istinja balik. Sebabnya dia ni tengah istihadah, darah dia tengah keluar. So kena betul-turut. Ataupun lepas wuduk dia tak solat terus, dia pergi makan minum dulu, sama juga terbatal wuduk dia, terbatal suci dia, taharah dia. Maka dia kena ulang balik daripada nombor 1. Baik. Tapi kita dah baca juga sebelum ni bahawa kalau dia melengah-lengahkan disebabkan oleh perkara-perkara yang berkaitan dengan solat, perkara-perkara yang berkaitan dengan solat, maka tak ada masalah. Seperti menutup aurat, menunggu jemaah dan sebagainya. Kita dah baca. Baik. Sekadar buat kita ulang, kita berhenti tengah-tengah, betul tak? Jadi saya kena ulang juga sikit. Baik. Sekarang kita sambung. Jika dia melambatkan solat selepas wuduk, bukan untuk perkara yang berkaitan dengan solat seperti makan dan minum, maka batal wuduknya dan dia perlu ulang semula wuduk dengan langkah-langkah yang disebutkan. Jelas? Mafhum? Jadi kena berturut-turut. Kalau dia sengaja melambat-lambatkan, melengah-lengahkan dengan perkara-perkara yang tak ada kaitan dengan solat seperti makan dan minum, ini tak ada kaitan dengan solat, alright, maka terbatallah wuduk dia ataupun taharah dia. Dia kena ulang balik daripada awal. Bukan ulang wuduk saja, ulang daripada awal, daripada istinja, daripada masukkan kapas, kemudian balut. Sebab itu taharah dia ada satu set. Dia tak boleh ulang saja, sebenarnya ulang wuduk saja, tak ada. Baik. Jelas kat situ. Kemudian wajib juga ke atasnya berwuduk untuk setiap kali solat fardu. Ini lagi satu. Dia bukan sekadar kena ikut cara-cara ihtiyat yang kita belajar sebelum ni, kena istinja, kena sumbat kapas, kena balut, semuanya dalam waktu betul-turut. Tetapi dia kena ulang cara wuduk ni setiap kali solat fardu, walaupun dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Tak berlaku pun benda-benda yang membatalkan wuduk, still juga dia kena ulang setiap kali nak solat fardu. Solat fardu beza. Kalau solat sunat tak ada masalah. So sekali wuduk ni, satu wuduk ni, contohnya orang yang istihadah ni, dia sekali berwuduk macam ni, dia boleh solat fardu satu dan dia boleh solat sunat banyak mana yang nak solat, tak kisah. Katalah dia wuduk macam ni, kemudian dia solat zuhur. Lepas solat zuhur, dia solat ba'diyah,
Lepas tu dia solat hajat, dia solat taubat, solat pergi, apa-apa saja, solat sunat lepas tu tak ada masalah. Solat sunat nak buat solat sunat banyak mana pun tak ada masalah. Tapi solat fardu satu sahaja. Okey, kenapa? Kerana wuduknya taharah darurah seperti tayamum. Dia ni taharah darurah. Dia ni darurah. Kenapa? Sebabnya apa function wuduk sebenarnya? Wuduk kan itu mengangkat hadas. Orang yang istihadah, hadas dia tak terangkat sebab dia tu sentiasa keluar darah. Keluar darah daripada kemaluan membatalkan wuduk. Kan kita belajar dekat bab wuduk kan. Kat bab wuduk, antara perkara-perkara yang membatalkan wuduk adalah keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Sekarang ni keluar sesuatu iaitu darah. Maka benda tu membatalkan wuduk. Dia sentiasa keluar. Habis tu macam mana sentiasa keluar ni? Nak solat, wajib solat. So macam mana? Solatlah juga walaupun keluar. Habis tu yang terkena ni macam mana? Itu dimaafkan. Yang keluar tu, yang terkena pada pakaian masa keluar tu, sedangkan kita dah sumbat kapas dan sebagainya, itu dimaafkan. Okey. Tapi tu batal lah wuduk dia keluar-keluar sentiasa ni. Dia tak kira sebagai batal. Sebab wuduk dia sentiasa ni yang dipanggil sebagai daimul hadas. Orang yang sentiasa berhadas. Habis tu apa function dia wuduk ni? Wuduk tu sekadar untuk apa? Untuk darurah saja. Semata-mata nak bagi ada. Dia walaupun dia tak angkat hadas secara hakikatan, secara hakikatnya, tetapi dia tu mengurangkan hadas. Dia mengurangkan hadas. Jadi dia adalah taharah darurah. Dia ni adalah bersuci yang darurat. Macam tayamum. Sama juga. Tayamum. Tayamum dia tak angkat hadas. Dia cuma mengharuskan untuk solat. Sama juga untuk ni. Wuduk ni dia tak angkat hadas. Dia cuma mengharuskan untuk nak solat. Mengharuskan sahaja. Okey. Baik. Jadi setiap solat fardu setiap solat fardu, walaupun solat nazar, kalau dia nazar, contohnya dia nazar nak solat duha kan, maka solat duha contohnya nak solat duha kan, solat duha 8 rakaat contohnya. Dia ambil wuduk istiadah. Dia ambil wuduk cara macam tu, dia solat duha 2 rakaat, dia bagi salam. Tu nak solat duha lagi 2 rakaat lagi dan dia nazar. Kena ulang balik wuduk dia tu. Kena ulang balik. Siapa? Sebab dia nazar nak buat solat duha 8 rakaat. 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. So setiap 2 rakaat itu adalah solat mustaqil dah. Solat yang tersendiri. Maka habis 2 solat 2 rakaat duha nazar, maka dia kena wuduk balik. Bukan wuduk saja, istinja balik. Kan? Istinja apa semua tu daripada awal balik, wuduk, solat pula lagi 2 rakaat duha. Dah habis dah. Nak solat lagi, kena ulang lagi. Okey? Sebab apa? Sebab setiap tu adalah solat yang tersendiri. Satu wuduk ni cuma boleh untuk satu solat fardu sahaja. Dah ada yang tanya, apa tu Ustaz, kalau solat qada macam mana? Apa hukum solat qada tu? Dia qada apa? Kalau dia qada solat sunat, maka hukum dia sunat, boleh sembahyang banyak mana pun. Tapi kalau dia qada tu adalah qada solat fardu, kalau dia qada tu adalah qada solat fardu, contohnya dia qada solat zuhur. Qada solat zuhur itu fardu, maka satu wuduk untuk satu saja. Walaupun qada. Jelas yang penting fardu. Fardu sama ada fardu yang ada sekarang, ataupun fardu yang qada, ataupun nazar. Nazar pun jadi wajib juga. Contoh saya bagi benda nampaknya lagi teruk nampak lagi susah. Contoh dia nazar nak solat tarawih 20 rakaat. Nazar dan solat tarawih 20 rakaat. Setiap kali bagi salam kena wuduk. Sebenarnya 2 rakaat wuduk baru. 2 rakaat tarawih lagi, ambil wuduk baru lagi. Dan seterusnya sampai apa? 20 dia nazar nak solat tarawih wuduk. Untuk 10 solat yang tersendiri. Jelas Faham? Nampak? Alright? Jadi sebenarnya qada apa? Kalau qada tu qada fardu, ya. Qada fardu, maka satu tayamum ataupun satu wuduk untuk satu solat tu saja. Okey? Sebab dia adalah fardu. Okey. Contoh saya bagi nazar tadi. Nazar tarawih 20 rakaat. 10 kali lah dia kena wuduk. Jenuh. Sebab itu adalah fardu. Dan di taharah darurah, taharah yang lemah. Okey? Baik. Dia juga wajib memperbaharui balutan walaupun belum tanggal dari tempatnya dan tidak kelihatan darah di sekelilingnya. Walaupun kita kata
dia tak tercabut pun lagi kan. Dia sekarang dah solat fardu zuhur. Lepas tu masuk asar, nak solat asar pula. Dia tengok balutan itu okey je, steady lagi balutan tu, dah ada lagi kat situ kan. Walaupun tak tertanggal, walaupun tak nampak pun sekeliling itu ada darah terkeluar ke apa ke, tak nampak pun. Maksudnya balutan itu still lagi menutup kemaluan dia, menutup darah daripada keluar. Dia block darah daripada keluar. Tak kelihatan pun kat sekeliling tu. Walaupun tak nampak, walaupun di blok elok pun, buka, istinja, nak pakai balutan baru. Dia tak kira balutan tu masih elok ke, tak nampak darah sekali pun, lagi mana darah tu ada, walaupun dia blok cantik dah kan, kapas tu blok cantik, kena ulang juga. Sebab dia adalah taharah darurah. Dia adalah secara bersuci yang lemah. Okey? Baik. Jelas kat situ? Okey, kita akan masuk faedah. Faedah. Okey, sekarang ini masalah yang muncul Apa katanya? Faedah. Masalah jika darah istihadah berhenti selepas wuduk dan sebelum solat. Ada dua keadaan. Okey. Sekarang. Dia ni istihadah. Apa maksud istihadah? Maksudnya darah tu still lagi keluar. Okey. Sekarang dah hari ke-16, hari ke-17. Dia kena solat dia sekarang, tapi darah tu still keluar. Kan? So cara dia kita kata dia wajib solat. Wajib solat macam taharah dia. Cara taharah dia kita dah belajar tadi. Kan? Mula pada istinja, lepas masuk waktu dan sebagainya. Okey. Tapi lepas saja dia berwuduk, sekarang dah hari ke-17 contohnya kan. Dia nak solat. Okey. Lepas dia berwuduk dan sebelum solat, dia kata dah wuduk, dia dah contoh dia dah istinja, dia balu apa semua, dah wuduk, baru nak solat, tak solat lagi, baru nak solat, tiba-tiba darah istihadah tu berhenti. Apa maksud berhenti? Maksudnya bila berhenti, maksudnya dia bukan istihadah lah, darah tu dah berhenti. Betul? Okey. Berhenti kat sini ada dua keadaan. Yang pertama, tengok elok. Yang pertama, jika tidak pernah darah putus dan keluar semula. Okey. Maksud dia, yang pertama ni, orang ni, dia ni, kalau darah itu dia keluar, istihadah dia keluar sentiasa. Okey. Dan kalau darah tu putus, berhenti, maksud kalau dia berhenti terus. Dia style dia macam tu. Okey. Dia kebiasaan dia macam tu. Apa hukum dia sekarang? Hukum dia wajib ambil wuduk semula. Wuduk yang dia ambil cara ihtiyat tadi, itu tak kira. Sebab masa dia ambil tu, darah still lagi keluar. Kan? Sekarang tak sempat nak solat, tiba-tiba darah berhenti. Ulang balik, ambil wuduk. Sebab wuduk dia yang dulu tu tak sah, yang first tu tak sah. Sebab dia ni dah kira sebagai sembuh. Sebab kebiasaan dia ni, tabiat dia ni, kalau darah berhenti, dia berhenti terus. Maka dia ni dah kira sebagai sembuh. Okey. Jika darah datang semula, maka wuduk yang pertama telah sah. Jika darah tidak keluar semula sampai habis solat, maka solatnya sah dengan wuduk kedua. Okey. Maksudnya sekarang, okey, tadi kan kita tahu dia istihadah. Okey. Kemudian dia masuk waktu je, dia istinja, dia sumbat, dia balut, dia ambil wuduk. On the way nak pergi solat, darah dia berhenti. Apa dia kena buat? Bila berhenti, kita kata dia kena ulang balik wuduk dia, betul tak? Okey, nak ulang wuduk tu bukan maksud dia dia boleh cabut dah semua. Tunggu dulu, sebab kita tak tahu lah. Kalau dia kata orang memang berhenti, dia cabut semua, betul tak? Dia cabut semua, dia tak pakai dah kapas, tak pakai balut, dia ambil wuduk baru. Lepas tu dia pergi solat, kan? Sebab darah dah berhenti, kan? Boleh, tak ada masalah. Darah dah berhenti. Lepas tu dia pergi solat. Bila dia pergi solat dan darah tu memang tak datang balik dah, itu settle. Sah lah solat dia. Okey, sebab dia dah normal. Tapi kalau darah dah berhenti lah, dia kata okey, nak ulang balik wuduk. Dia pun cabut. Dia buang kapas, dia buang balutan. Sebab dia rasa macam dia dah sembuh, kan? Dia ambil wuduk baru. Tengah-tengah solat, baru rakaat kedua, darah datang balik. Maka batal lah balik. Sebab dia sekarang ni rupa-rupanya aku ni istihadah rupanya. Darah putus datang balik. Kebiasaan dia tak datang balik, tapi hari tu tiba-tiba datang balik. Kebiasaan kan boleh berubah, kan? Okey, tiba-tiba hari tu dia datang balik. Maka wuduk dia tak sah lah. Sebab dia dah cabut dah semua balutan apa semua tu. So macam mana kena buat? Cara dia ulang daripada awal juga. Dia tengok balik, dah berhenti darah. So dia buang balik balutan dia tu, dia istinja balik yang mana bahagian yang ada najis tu, yang darah tu, dia istinja. Kemudian dia pakai balik, walaupun darah dah berhenti, tapi dia pakai juga. Dia sumbat, dia balut, dia ambil wuduk, kemudian dia masuk solat. Sebab apa? Sebab bila masuk solat dalam keadaan macam tu, sah.
Tapi kalau katalah darah datang, kenapa? Sebab dia berwuduk dengan cara macam tu. Cukup syarat. Jika darah tidak keluar semula, kalau memang darah dia memang tak keluar dah macam kebiasaan, kalau dia tak ambil wuduk baru, okey, dia tengah istiadah, dia istinja, dia balut, kemudian dia ambil wuduk, dia nak pergi solat, tak sempat nak solat lagi, darah berhenti, tak sah langsung. Kau tak ambil wuduk balik. Sama ada darah tu datang balik ataupun tak datang balik ke, tak sah. Kalau darah datang balik, memang confirm lah sebab dia dah sembuh. Salah, dia kena ambil wuduk baru. Tapi kalau darah tak, memang dia tengah solat tiba-tiba darah datang balik, betul lah tu, aku ni istiadah lagi, betul lah aku teruskan solat, dia kira sebagai tak sah juga. Dia kena ambil wuduk semula. Jadi bila ambil wuduk semula, wuduk kedua tu kan, dan wuduk kedua tu dia ambil dengan cara seperti ihtiyat juga. Jika pernah darah putus dan kemudian keluar semula, okey, ini memang jenis tabiat dia macam tu. Tabiat dia adalah dia ni istiadah, tapi kan, kemudian lepas dia ambil wuduk, dia nak solat, darah berhenti. Tapi tabiat dia, jenis dia, darah berhenti nanti dah akan datang balik. Dia kebiasaan dia macam tu. Orang macam ni ada dua keadaan pula. Yang pertama, jika biasanya darah keluar semula dengan segera, dia jenis putus sekejap je, darah putus kemudian datang balik, putus 2 minit datang balik, putus 2 minit datang balik, dia jenis macam tu kan, 2 minit je, maksudnya tak sempat nak solat dalam keadaan tak ada darah. Memang kau solat memang kena ada darah punya. Orang yang macam ni dia tidak perlu ambil wuduk baru, tak perlu ambil wuduk baru. Okey, sebabnya memang jenis tabiat dia, darah berhenti kemudian datang balik, tak apa, dia dah wuduk sesuatu nak solat, darah berhenti lah, tak ada, boleh masuk je dalam solat. Okey, bila masuk dalam solat, tengah solat darah datang balik, maka solat dia sah lah. Okey, dia sebagai sah. Baik. Tetapi jika biasanya darah keluar semula tapi selepas waktu yang lama, dia jenis berhenti, nanti akan datang balik, tapi datang tu dah masa yang lama, contoh lepas setengah jam, lepas 40 minit, lepas 20 minit, maksudnya dia tu sempat untuk solat dalam keadaan darah tak ada. Dia berhenti lama, 20 minit sempat solat kan, 20 minit, 30 minit kan. Maka kalau dia jenis putus dan darah tu memang akan datang balik tapi datang dalam masa yang lama, maka dia ni wajib ambil wuduk semula. Macam golongan yang pertama tadi. Sebab darah berhenti, tapi jenis berhenti dalam tempoh yang lama, dan dia boleh solat dalam keadaan tak ada darah. Okey, tak ada darah, maka dia kena wajib ambil wuduk semula. Jadi dalam keadaan macam ni, masalah dia apa jadi jika darah istihadah, berhenti selepas wuduk dan sebelum solat. Ni masalah ni, darah istihadah berhenti selepas wuduk dan sebelum solat. Kali ni ada 3 hukum, tiga keadaan lah. Golongan pertama ni wajib ambil wuduk semula. Siapa dia? Orang yang memang kalau putus, dia putus terus, dia tak datang balik dah. Ada pula yang jenis kalau putus jangan datang balik, tapi datang balik tengok pula datang balik segera ke datang balik dalam tempoh yang masa yang lama. Kalau datang balik segera, maka dia ni tak perlu ambil wuduk baru. Tapi kalau jenis datang dalam keadaan selepas tempoh masa yang lama, maka dia ni wajib ambil wuduk semula. Sebab dia masuk macam golongan pertama juga, sebab dia berhenti lama. Okey, jelas. Ni ada sahabat kita tanya soalan ni, kita jawab dekat sini. Okey, jadi kalau ada apa-apa yang tak jelas lagi, boleh tanya. Boleh? Boleh baik. Kita habis banyak masa kat sini memang masa tu suasana tak mengizinkan kita. Okey, baik, selesai situ. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tanya, sama ada nak tanya kat komen ke, nak tanya secara personal ke, tak ada masalah. Okey, insyaAllah kita akan cuba ulang lagi. Kokotlah ada kekurangan ataupun saya terangkan tak faham ke apa kan, bagi tahu. Alright, baik. Seterusnya kita masuk pada bab kelima. Bab kelima. Menangkan kita dah habis masa lama tadi kan, eja-eja kita. Baik, bab yang kelima. Bab kelima, pembahagian mustahadah. Sekarang kita dah belajar bab istihadah, kita dah masuk bab istihadah sebenarnya. Fasal istihadah kita dah masuk. Cuma sebelum ni kita belajar bab pengenalan apa itu istihadah. Okey, kemudian hukum naqaq kita belajar. Kemudian kita belajar apa berkaitan dengan ada 4 bab sebelum ni kan. 4 bab kita belajar sebelum ni. Okey, berkenaan dengan kita belajar pengenalan istihadah kan. Kemudian kita belajar apa lagi? Mana hukum naqaq, kita belajar cara
untuk nak bersuci orang istiadah kita belajar. Masalah baki suci kita belajar. Kan? Masalah baki suci. Sekarang baru kita masuk pada core istiadah. Core istiadah. Kiranya wuduk kedua itu wuduk yang dia dah dalam keadaan dah sembuh ya Ustaz. Kalau keluar darah pun tetap sah solatnya. Betul. Dah tanya. Wuduk kedua tu sebab dia darah berhenti. Bila dah berhenti, dia ada kemungkinan sembuh, kan? Cuma kemungkinan kepada golongan pertama tu kuatlah sebab dia memang kebiasaan dia berhenti terus, kan? Maka dia kena ambil wuduk yang kedua. Sebabnya kalau memang dia tu sembuh, maka sah solat dengan wuduk kedua. Kalau darah tu datang balik, maksudnya dia belum sembuh. Dia istisabah. Maka sah solat dia juga dengan wuduk yang pertama. Ni nak bagi sah solat je. Kita nak bagi sah solat. Tak adalah kan solat 2-3 kali. Nak kena ulang balik. Okey. Baik. Sekarang kita masuk pada core istiadah. Baik, bab 5. Pembahagian mustahadah. Okey. Apa tu mustahadah? Mustahadah adalah perempuan istiadah. Itu maksud dia. Mustahadah tu isim fa'il dia, orang dia. Okey. Jika seorang perempuan keluar darah lebih dari 15 hari, maka dia akan dihukumkan sebagai mustahadah. Itu point dia. Keluar darah lebih 15 hari. Ini masalah istihadah. Orang yang mengalami masalah ni, kita panggil dia sebagai mustahadah. Perempuan tu, perempuan yang mengalami masalah ni, kita panggil dia sebagai mustahadah. Okey. Dan dia akan tergolong dalam salah satu dari 7 bahagian mustahadah ini. Ni banyak-banyak kita akan belajar ini. Bila darah keluar je lebih daripada 15 hari, tu tengok dia duduk kategori mana. Kategori 1 ke, kategori 2 ke, kategori 3 ke, kategori 4 ke, sampai kategori 7. Sebab kita kena pasti ni, setiapnya hukum-hukum yang berbeza. Lepas tu penting sangat belajar bab ni supaya kita boleh klasifikasikan orang istiadah tu dekat kategori mana. Kategori 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke, 7 ke. Okey. Kalau kita tahu, kita nak classify dengan cara yang betul, kita tahu nak letak dia kat golongan mana, bagi kita tahu hukum dia, senang. Tahu dah, dia kena qada solat ni, ini tak perlu qada, ini kena qada puasa dia, ini suci, ini haid. Kita tahu jelas. Apabila kita boleh classifykan perempuan ni duduk kategori mana. Macam mana cara nak classify? Ini yang kita akan belajar. Okey. So perempuan mustahadah, dia ada 2 jenis orang. Yang pertama kita ada mubtada'ah, yang kedua kita ada mu'tadah. Siapa dia tu mubtada'ah? Mubtada'ah adalah orang yang pertama kali keluar darah, first time haid. Umur 12, umur 13, first time keluar haid. Keluar haid lebih 15 hari. Maka kita bagi sebagai mubtada'ah, orang yang pertama kali keluar darah. Dia tak pernah ada adat lagi sebelum ni. Jelas. Yang kedua kita ada mu'tadah. Siapa mu'tadah? Mu'tadah tu orang yang sudah pernah keluar darah, kan? Umur dia dah 15, 20, 30, tak kisahlah umur berapa pun, dia pernah haid. Kemudian kali ni haid kedua ke, haid ketiga ke, haid ke-50 ke, tak kisahlah. Sekarang yang haid, nak keluar darah tu keluar lebih 15 hari. Dan dia dah pernah ada haid sebelum ni, dia dah ada cycle sebelum ni, dia dah ada adat sebelum ni. Itu kita bagi sebagai mu'tadah, orang yang dah pernah ada adat. Mubtada'ah, orang yang belum ada adat, baru first time keluar darah, keluar lebih 15 hari. Problem. Okey. Baik. Orang yang mubtada'ah ada 2 golongan pula. Yang pertama kita ada golongan mumayyizah, yang kedua kita ada golongan bukan mumayyizah. Senang je. Okey. Siapa tu mumayyizah? Mumayyizah tu adalah orang yang boleh membezakan sifat darah. Dia tahu, ini darah kuat, ini darah lemah. Itu kita panggil mumayyizah. Dia boleh bezakan sifat darah. Yang kedua, dia bukan mumayyizah. Siapa bukan mumayyizah? Orang yang tak boleh nak bezakan sifat darah. Contohnya dia keluar darah 20 hari. 20 hari tu semua merah, 20 hari tu semua hitam. Dia tak boleh nak bezakan. Semua tu satu sifat je. Ataupun nantilah kita akan belajar lah, ataupun dia beberapa sifat tapi dia tak cukup syarat-syarat dia. Sama juga. So kita nak kenal sekarang ni, mana mumayyizah, mana bukan mumayyizah. Itu yang kita nak kenal. Okey. Baik. Kemudian kedua kita ada mu'tadah, kan? Mu'tadah orang yang dah pernah keluar haid, betul tak? Mu'tadah pun pecah 2 juga. Kita ada mumayyizah dan kita ada bukan mumayyizah. Okey? Kalau mumayyizah dia satu hukum je. Nanti kita akan belajar apa hukum dia. Kalau mu'tadah bukan mumayyizah, dia mu'tadah, dia dah pernah keluar haid, dia dah ada cycle sebelum ni, dia ada adat sebelum ni, dan dia keluar darah lebih 15 hari, dan dia bukan mumayyizah, dia keluar satu warna je, semua hitam 20 hari, semua merah 20 hari. Maka kat sini pecah 4 golongan pula. Macam mana?
Yang pertama, yang keempat ni lah. Yang keempat tu, dia ada orang yang ingat waktu dan ingat bilangan hari adatnya. Ni settle. Sebab tu penting perempuan kena catat, ada rekod, ada diary. Sekarang ada app, senang je. Keluar darah, tekan app tu, keluar darah. Berhenti darah, tekan app tu, berhenti darah. Senang, app tu rekod untuk kita. Kenapa penting? Sebab kita tahu dia ni lah. Tiba-tiba keluar istiadah, tak ingat adat, susah kepala. Jadi ingat waktu dan ingat bilangan hari. Ini golongan pertama. Ini senang. Dia boleh kembali pada adat dia dengan terang dan nyata. Sebab dia tahu, hari dia berapa hari dan bila masa waktu dia tu, dia tahu. Yang kedua, lupa waktu dan lupa bilangan hari adatnya. Dua-dua lupa. Ini kita panggil orang yang mutahayyirah mutlaqah, kita panggil. Dia pening kepala. Dia pening. Apa dia lupa. Dan berapa hari pun dia lupa, bila masa pun dia lupa. Kemudian kita ada orang yang ingat waktu tetapi lupa hari adatnya. Waktu dia ingat, waktu dia awal bulan, atau waktu dia tengah bulan, waktu dia hujung bulan. Dia ingat waktu tu, cuma tak ingat berapa hari lah. Bulan lepas 7 hari ke, 8 hari ke, 9 hari ke, lupa berapa hari. Ini yang orang yang golongan ke-6 ni. Dia ingat waktu tapi dia lupa bilangan hari. Dan yang ketujuh, dia lupa waktu tetapi dia ingat bilangan hari adatnya. Dulu dia ingat ada waktu, tak ingat lah bulan lepas tu keluarnya bila, awal bulan ke, tengah bulan ke, hujung bulan ke, tak ingat. Tapi dia ingat bilangan hari. Bilangan hari aku ingat bulan lepas keluar 8 hari. Dia ingat. Okey, baik. So, dalam 7 golongan ni, nombor 1, 2, 3, 4 kita panggil dia sebagai bukan mutahayyirah. Kita panggil dia sebagai bukan mutahayyirah. Maksudnya dia tak memeningkan kepala. Hukum dia jelas. Nanti kita akan belajar. Hukum dia jelas. Mumayyizah. Mana ni? Mubtada'ah mumayyizah, hukum dia jelas. Mubtada'ah bukan mumayyizah, hukum dia jelas. Mu'tadah mumayyizah, hukum dia jelas. Mu'tadah bukan mumayyizah tapi diingat waktu, diingat bilangan hari. Ini hukum dia jelas. Mutahayyirah, ini hukum dia tak jelas. Hukum dia kena banyak main hati-hati dan sebagainya. Okey? Dia kena banyak main hati-hati dan sebagainya. So hukum dia tak jelas. Ada masa-masa yang dia kena kira sebagai boleh jadi suci, boleh jadi tak suci. Dia kena ihtiyat lah, dia kena apalah. Banyak kali ni mutahayyirah. Sebab dia lupa. Sama ada dia lupa langsung, ataupun lupa bilangan saja, ataupun lupa waktu saja. Okey? Nanti kita akan lebih jelas bila kita masuk nantilah. Okey? Baik. Sekarang dah pukul berapa? Saya tak nak drag masa. Dah pukul 10. Okey. So, mubtada'ah mumayyizah. Ini golongan yang pertama. Siapa tadi kita kata mubtada'ah mumayyizah? Okey, kita baca. Dia adalah perempuan yang pertama kali keluar darah, dan darah yang keluar berbeza sifat darah. Ada yang kuat dan ada yang lemah, seperti warna hitam dan merah. Darah hitam lebih kuat jika dibandingkan dengan merah. Dia perempuan yang pertama kali dapat darah, dan itu masa mubtada'ah kat sini. Okey. Kemudian dia keluar dalam sifat yang berbeza. Dia boleh bezakan ada kuat, ada lemah. Contohnya keluar hitam dan keluar merah. Dapat beza. Maka itu kita panggil dia sebagai mumayyizah. Mumayyizah. Alright. Apa hukum dia? Hukumnya darah kuat haid dan darah lemah suci. Ini hukum dia. Pegang ni apa bila-bila. Maksud dia masuk golongan pertama. Perempuan ni keluar darah lebih 15 hari. Lebih 15 hari. Okey, dia ni siapa? Dia ni first time ke dapat haid? Dia first time, mubtada'ah. Okey, mubtada'ah. Dia mumayyizah ke bukan mumayyizah? Dia mumayyizah. Sebab dia keluar 10 hari hitam, 10 hari merah. Dah dapat beza. Okey, hukum dia senang saja. Apa hukum dia? Darah kuat haid, darah lemah suci. Walaupun panjang tempoh darah lemah. Panjang mana mutahayyizah lah darah lemah tu. Okey? Sebab dia dapat beza. Maka darah kuat tu haid dan darah lemah itu suci. Contohnya dia keluar darah. Dia keluar darah. Okey. 10 hari hitam. Kemudian 10 hari lagi merah. Okey. Semua total 20 hari. Semua total 20 hari. Maka ini adalah istiadah. Okey. Ini masalah istiadah 20 hari. Sebab dia lebih daripada 20 hari. Okey. Sekarang kita tanya dia, pernah haid dah sebelum ni? Tak pernah. Ini first time ni. First time keluar tiba-tiba macam ni. Okey, dia mubtada'ah. Alright. Sekarang dapat beza dari sifat darah, dapat beza 10 hari hitam, 10 hari merah. Maka dia turun dalam golongan mubtada'ah mumayyizah. Apa hukum dia? Hukum dia darah kuat haid dan darah lemah suci. Mana satu kuat, mana satu lemah? Kita ada hitam,
Allah. Kita ada hitam dan kita ada merah. Hitam dengan merah, mana lagi kuat? Hitam lebih kuat. Jadi apa hukum dia? Maka hitam ni hukum dia haid, merah ni hukum dia suci. Siapa? Sebab ini kuat, ini lemah. Itu hukum dia. Okay. Dia kata walaupun panjang tempoh darah lemah, walaupun panjang. Contohnya apa? Contohnya darah lemah ni 100 hari. 1 hari. Tak kisahlah. Jadi jadi maksud dia total dia kat sini berapa hari ni? 10 hari hitam, 100 hari merah. Maka sama juga. Hitam 10 hari itu haid, 100 hari merah itu adalah suci. Okey. Siapa? Sebab dia darah lemah walaupun panjang tempoh tu. Okey, yang penting dia dapat bezakan sifat darah. Yang kuat akan jadi haid, yang lemah akan jadi suci. Alright. Jelas. Kemudian kita ada syarat tamyiz. Syarat tamyiz untuk jadi kumpulan mumayyizah ada 4. Okey. Sekarang kan kita kata tadi dia ni mubtadah mumayyizah, betul tak? Mubtadah senang tahu. Mubtadah adalah orang yang first time keluar darah. Mumayyizah apa dia? Kita kata mumayyizah adalah orang yang boleh beza sifat darah, betul tak? Okey, tapi bukan beza macam tu je. Oh, ada hitam ada merah maka dia dapat beza. Tak. Mumayyizah tu maksud dia orang yang cukup 4 syarat ni. Cukup 4 syarat ni barulah dia tu dikategorikan sebagai mumayyizah. Tak cukup syarat ni dia tak dikira sebagai mumayyizah. Apa 4 syarat ni? 4 syarat ni adalah 4 syarat yang core dalam masalah istiadah. Dia memeningkan, dia memerlukan fokus yang dalam dan penjelasan yang ambil masa yang panjang. So saya stop dekat sini dulu. Okey. Saya stop dekat sini dulu, kita sambung malam esok. Nah, dan saya bagi warning awal. Tolong fokus untuk malam esok. Pada malam esok kita akan bincang pasal syarat tamyiz. Syarat tamyiz adalah syarat untuk menjadi mumayyizah. Dan ini syarat yang paling penting. Siapa yang tak faham 4 syarat ni, maka dia tak boleh nak classify perempuan istiadah dekat grup mana. Susah dia nak kategorikan sebab dia tak faham mumayyizah. Tapi siapa yang faham ini, insya-Allah senang perjalanan korang. Tuan-tuan dan perempuan, senang perjalanan sampai habis kitab. Bila faham 4 syarat mumayyizah. Senang je nampak je perempuan ni, oh ini masalah ni, ini mumayyizah. Oh ini bukan mumayyizah. Ini hukum macam ni, ini hukum macam ni. Senang bila dia faham 4 syarat ni. Wallahu a'lam. Sekarang wajib belajar sebab dia melibatkan solat, puasa. Ini fardu ain. Kalau wanita tu tak pernah alami istiadah misalnya, perlu tak dia catat juga warna dan sifat darah tiap kali cek darah? Ya. Dia kena tulis juga, dengan catat juga. Sebabnya itu rekod untuk nanti akan datang. Apabila darah datang nanti dan lebih 15 hari, kita nak rujuk darah yang sebelumnya. Macam mana nak rujuk darah sebelumnya kalau kita tak ada rekod? Lagi-lagi kalau yang jenis datang tu gap masa lama. Yang jenis darah haid dia 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, kan? Tiba-tiba darah lebih 15 hari. Nak rujuk balik mana bila haid yang terakhir? Haid terakhir 3 bulan lepas. Macam mana nak ingat? Ataupun jenis dia memang tak konsisten darah dia. Kejap 8, kejap 7, kan? Kejap 5. Lepas tu tiba-tiba hari bulan tu istiadah. Bulan lepas 5 ke 7 ke 6 sebab tak ada rekod. Jadi rekod ni bukan untuk perempuan istiadah, perempuan yang belum istiadah, supaya dia boleh buat rujukan bila dia menghadapi istiadah. Jelas Okey, baik. Kalau tak nak termasuk wanita mutahayyirah, sila catat tarikh, jam, warna darah dan sifat darah. Jika tak catat, memang cari masalah. Betul. Sebab itulah perempuan kena ada diary untuk dia punya darah haid. Pukul berapa start, pukul berapa berhenti. Cuma tu lah saya kata, sekarang ada apps yang membantu. Senang, tekan dekat situ, dia start darah, stop darah. So kita pun tahu, oh dah stop, tekan kat app stop. Darah start, tekan kat app tu start. Senang kerja. Tak payah pening nak catat ke, tulis kat buku hilang ke, buku tu anak koyak ke, tak ke mana buku kan. Simpan dekat app, ada rekod. Nanti kita akan belajar adat dari penutup adat. Ada adat yang kita kena collect rekod dia sampai 6 bulan, sampai setahun kena rekod. Siapa simpan rekod dia sampai setahun, kan? Jadi untuk ni, kalau masalah ni, kalau tak ada masalah, kalau tak ada haid tak apalah. Kalau kena sekali, penting. Okey, baik. Wallahualam. Saya stop dekat situ dulu. Yang mana yang baik tu datang daripada Allah SWT, yang buruk tu datang daripada diri saya sendiri. Minta maaf sekali lagi atas gangguan malam ni.
minta maaf banyak-banyak kalau terkasar bahasa, terkasar perkataan dan sebagainya, tu gerak hati mana-mana pihak, saya minta maaf banyak-banyak. Dan jangan segan-segan untuk hadir lagi kelas kita, insyaAllah. Doa-doakanlah pengajian kita ni dapat berterusan, dipermudahkan, lancar sampai khatam, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Jazakumullah khairan katsiran kepada yang hadir, yang luangkan masa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.